Nama saya Siti Nadiatul Azihar binti Aziz. Nombor kad matrik KAD 2406075051. Intake Jun 2024, SEM 3, kelas 2. Eksperimen hujan dalam balang. Mari kita teroka bagaimana hujan turun. Topik kita pada hari ini ada 4 bahagian. Yang pertama, apakah hujan? Bahagian yang kedua, bagaimanakah hujan turun ke bumi? Bahagian yang ketiga, penerangan aktiviti eksperimen. Dan bahagian keempat, kesan hujan terhadap bumi. Yang pertama, apa itu hujan? Hujan merupakan kerpasan cecair berlawanan dengan jenis kerpasan bukan cecair seperti salji, hujan batu dan hujan ais. Hujan terbentuk apabila titik air yang terpisah jatuh ke bumi dari awan. Bukan semua air hujan sampai ke permukaan bumi. Sesetengah terpeluap ketika jatuh melalui udara kering sejenis kerpasan yang dikenali sebagai birka. Seterusnya, bagaimana terjadinya hujan? Hujan terjadi melalui 4 proses. Yang pertama, evaporasi iaitu penguapan. Proses yang kedua ialah kondensasi iaitu pengembunan. Dan proses yang ketiga ialah presipitasi iaitu proses hujan turun ke bumi. Dan proses yang keempat ialah infiltrasi dan aliran permukaan. Okey. Proses penguapan merupakan proses di mana air dari laut, sungai atau danau dan permukaan bumi menguap kerana panas matahari. Selain itu, tumbuhan juga melepaskan uap air melalui proses disebut transpirasi. Dan yang kedua ialah kondensasi. Proses kondensasi iaitu proses pengembunan. Merupakan uap air naik ke atmosfera dan semakin tinggi suhunya semakin dingin. Kemudian uap air itu mengembun menjadi titik-titik air kecil dan membentuk awan. Proses yang ketiga ialah proses presipitasi iaitu hujan turun. Titik-titik air di awan yang tadi mengumpul menjadi awan tu, bila dia semakin berat, bila dia semakin banyak dan berat, dia akan jatuh di bumi sebagai hujan. Dan proses yang keempat iaitu proses infiltrasi dan aliran permukaan, di mana air hujan yang jatuh ke bumi akan meresap ke dalam tanah yang dipanggil infiltrasi dan mengalir ke sungai dan danau dan lautan. Seterusnya, mari kita semua menyaksikan eksperimen yang diberi nama hujan dalam balang yang menunjukkan proses bagaimana hujan terjadi.
Okey. Akhir sekali, kesan hujan terhadap bumi. Hujan memberikan dua kesan, iaitu kesan positif dan kesan negatif jika terlalu lebat. Kesan positif ialah hujan dapat menyuburkan tanah. Hujan dapat menyuburkan tanah kerana air hujan membantu pokok sayur dan bunga tumbuh dengan subur. Yang kedua, sumber air semula jadi. Hujan mengisi sungai, tasik dan empangan kerana penting untuk air minum dan pertanian. Kesan positif yang ketiga ialah menyejukkan suhu bumi. Hujan juga membantu menurunkan suhu yang panas dan membersihkan udara dari debu. Okey, kita beralih pula ke kesan negatif hujan jika terlalu lebat. Kesan negatif yang pertama ialah hujan boleh menyebabkan banjir dan boleh menyebabkan rumah dan jalan boleh tenggelam. Yang kedua ialah hujan boleh menghakis tanah di kawasan berbukit yang menyebabkan tanah runtuh. Dan yang ketiga ialah akan menyebabkan kerugian ekonomi kerana petani dan peniaga boleh rugi jika hasil tanaman rosak atau kedai dilanda bencana. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.